Okay. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina ni'mataka wa syukrana min mazahir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Okay. Okay, duduk semua. Sihat ke? Okay. Dah ready nak exam ke? Bila exam? Okay. So hari ni macam permintaan korang, kita akan ulang untuk tajuk bab 1. Boleh? Bab 1 tapi hari ni cikgu akan macam biasa, cikgu akan terangkan daripada bab 1.1 sampai 1.2 saja sebabnya kita kesuntukan masa, betul? So hari ni bab 1.1. Korang ingat lagi tak? Okay, so ni gambar apa? Yang pertama ni. Apa ni? Kedai apa ni? Okay, yang kedua? Yang ketiga? Nampak tak? Anak yatim tu. Okay, sorry. Dia tak jelas sangat Okay, kedai runcit. Jenis organisasi apa? Apa? Tak, kita ada 2 jenis organisasi, betul. Bermotifkan untung dengan bukan untung. Okay, kalau kedai runcit, dia organisasi? OBU, organisasi bermotifkan untung. Okay, hospital? OBBU. Apa OBBU? Organisasi bermotifkan bukan untung. Okay, anak yatim. Persatuan anak yatim. Okay, OBBU. Okay, untuk apa ni? Dia punya matlamat dan tujuan. OBU apa? Untuk mendapatkan keuntungan. OBBU dia punya tujuan dan apa ni? Penubuhan apa dia? Nak tolong masyarakat, betul? Okay, kalau hospital dia bagi pertolongan daripada segi apa? Perubatan. And then kalau anak yatim, dia bantu siapa? Dia bantu tempat tinggal kepada golongan anak-anak yatim. Okay, so yang ni adalah pengenalan untuk kita hari ni. Bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okay, tujuan perniagaan. Perniagaan dia adalah apa tujuan dia? Okay, menawarkan barang atau perkhidmatan. Cikgu ada buat singkatan untuk korang. B untuk apa? Barang. P untuk apa? Perkhidmatan. So kalau tujuan perniagaan, korang ingat B tambah P. Boleh tak? Senang tak? Cikgu dah ringkaskan untuk korang tak? Betul. So lepas ni korang boleh ingat terus. Tujuan perniagaan adalah penawaran barang dan perkhidmatan untuk apa? Oleh siapa? Oleh seorang peniaga atau organisasi kepada pembeli. Okey. Okey, untuk dalam urusan perniagaan, dia melibatkan apa? Aktiviti pembayaran atau pertukaran wang. Kalau pertukaran wang ni dikenali apa? Pertukaran nilai. Pandai Alisha. Pertukaran nilai. Okey, untuk mendapatkan apa tadi? Untuk mendapatkan apa tadi? Barang dan perkhidmatan yang dikehendaki oleh pembeli ataupun pengguna. Okey. Maksud barang. Okey, Aiman, tolong baca. Barang apa? Kuat sikit Aiman, tak dengar. Okey, contoh barang apa Aiman? Meja. Ada ke orang jual meja? Ada. Okey, apa lagi? Fa. Contoh perniagaan barang. Tudung. Okey. Cikgu nak minta awak satu perniagaan yang jual barang. Tak kisah dekat Rauk ke, dekat yang area yang awak tahu ke. Satu perniagaan yang menjual barang saja. Apa? Kedai perabot, betul? Kedai perabot. Okey. Contoh kat sini, mi goreng, bola sepak.
telefon pintar. Hari tu kita ada belajar pasal Apple, betul? Produk Apple. Yang tu dia adalah menawarkan barang. Menawarkan apa? Menawarkan barang. Okey. Seterusnya perkhidmatan. Perkhidmatan apa perkhidmatan? Okey, aktiviti yang dilakukan oleh seseorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Contoh yang cikgu bagi tadi adalah hospital dengan pusat anak yatim. Okey, selain daripada hospital, apa lagi? Rumah orang tua. Apa lagi? Korang ada kat mana sekarang? Sekolah. Okey, sekolah ni perkhidmatan apa? Perkhidmatan apa? Pendidikan. Okey. So, sekolah adalah under OBBU, betul? Alia, okey. So, contoh dia adalah perubatan, pendidikan dan perhotelan. Pernah pergi hotel ke? Pernah. Itu adalah satu perkhidmatan. Okey. Akan ada juga organisasi ataupun perniagaan yang menjual kedua-dua barang dan perkhidmatan. Okey. Contoh menawarkan barang perkhidmatan kepada pelanggan iaitu contoh yang pertama adalah kedai Dobi. Dia menyediakan perkhidmatan mencuci baju. Dan ada juga dekat kedai Dobi tu dia ada mesin jual sabun. Betul tak? Okey. Perkhidmatan dia adalah cuci baju. Barang dia adalah sabun. Okey, contoh yang menjual barangan dan perkhidmatan. Apa lagi? Salon. Okey, lagi? Apa Nora? Kuat sikit. Manicure, pedicure. Lagi yang korang selalu pergi apa? Yang selalu korang pergi. Kedai makan, pandai. So kalau kedai makan, dia bagi perkhidmatan apa? Menghidangkan makanan, menyediakan makanan. So produk dia adalah makanan tu sendirilah, betul? Okey, so itu adalah tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan tadi yang pertama apa? Menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, dia ada pertukaran wang ataupun pertukaran nilai. Okey. So, untuk jenis-jenis organisasi yang cikgu bagi contoh gambar tadi akan ada terbahagi kepada dua, iaitu organisasi bermotifkan untuk OBU dan yang kedua organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, organisasi bermotifkan untung. Dia melibatkan secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan apa B dan P tadi apa? Barang dan perkhidmatan dengan objektif utama untuk mendapatkan keuntungan. Okey, kalau OBU yang cikgu pernah terangkan sebelum ni hanyalah satu matlamat dia memaksimumkan keuntungan. Okey. Contoh yang cikgu bagi dekat sini adalah Jekyll. Jekyll dia menawarkan apa? Baju. Dia adalah barang, baju. Okey. Cool Block. Cool Block pernah dengar tak Cool Block? Cool Block ni jual apa? Air, minuman. Betul? Okey. Yang seterusnya Target Supermarket. Pernah dengar tak Target? Okey, kalau dekat Rauk ni tak banyak lah. Dia ada macam Supermarket 99. Pernah dengar? So dia Target ni benda yang samalah. Faham? Okey, and then kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Yang pertama, cikgu nak Alisha baca, Alisha. Mengukur tahap prestasi. Okey, Alisha, terima kasih. Damia, yang kedua. Nampak tak? Menentukan hala tuju perniagaan. Yang ketiga, Alia. Mengembangkan dan memastikan keberlangsungan perniagaan. Okey, terima kasih. Okey, yang keempat. Siapa? Fa, Tuan Fa. Menarik pelabur baru. Okey, yang last sekali adalah menjalankan tanggungjawab sosial, iaitu menyumbang kepada masyarakat. Okey, yang ni tak semestinya perniagaan yang berasaskan OBU, bermotifkan untung, dia tak boleh menyumbang kepada masyarakat. Korang pernah dengar tak syarikat Khairul Amin? Dia menyumbang apa daripada apa yang dia daripada perniagaan dia?
bantuan banjir. Okey, itu adalah tanggungjawab sosial. Okey. Itu adalah organisasi bermotifkan untung. Yang kedua, organisasi bukan bermotifkan untung. Yang tadi cikgu dah terangkan, organisasi yang memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, apa lagi? Keagamaan, sosial dan budaya. Okey. OBBU ni dia membantu golongan kurang berkemampuan, miskin, tegar, gelandangan, OKU dan sebagainya lah. Dia akan menolong daripada segi apa? Yang tadi cikgu cakap, perubatan, pendidikan, semua tu lah, tempat tinggal semua tu. Okey, matlamat penubuhan organisasi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelibatan sektor awam dalam kegiatan masyarakat. Okey, contoh sektor awam. Apa yang korang tahu? Yang korang pernah dengar, yang datang tolong bagi bantuan. Apa tu? NGO, betul? Dia kalau sektor awam, contoh yang pertama, pernah dengar JKM ke? Jabatan? Jabatan apa JKM? Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia bagi apa? Bantuan daripada segi apa? Makanan. Lagi apa? Duit, kewangan. Okey, seterusnya, menyediakan peluang dan ruang untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat kurang berkemampuan. Okey, contohnya, tadi cikgu ada bagi cakap Khairul Amin kan? Okey, kalau ada syarikat yang besar, untuk meningkatkan imej diorang akan menjalankan CSR. CSR tu tadilah yang kerja sosial tadi. So, dia akan pergi ke rumah-rumah anak yatim ataupun rumah orang tua ke untuk bagi bantuan makanan, kewangan ataupun peralatan barulah macam tu, faham? So OBBU dia memang directly membantu orang. OBU juga dia boleh menjalankan tanggungjawab sosial untuk membantu orang juga. Okey. Kaedah perniagaan bagi OBBU. Okey, yang pertama adalah secara percuma. Secara percuma tadi dia membagi bantuan secara terus. Secara langsung, faham tak? Okey, menyediakan barang dan perkhidmatan secara percuma disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan yang Alia sebut tadi, NGO. Okey, contoh Mercy Malaysia. Itu masuk exam betul tak? Mercy ni apa? Bantuan apa? Bantuan apa? Perubatan. Okey, cuba korang pergi cari dekat buku teks. Mercy. Okey. Anis, cuba pergi muka surat 16, cuba baca. Mercy tu apa? Dia menyediakan bantuan apa? Okey. Seperti gempa bumi ataupun banjir. Okey, Mercy Malaysia adalah satu organisasi NGO yang menyediakan perkhidmatan ataupun membantu orang dari segi perubatan. Okey. Jualan yang kedua, jualan pada harga kos. Maksudnya, jika organisasi bukan untung tu dia beli beras. Dia beli beras dekat pembekal dengan harga RM10 sekilo. Contoh RM10 sekilo. So, dia akan jual juga dekat orang luar, orang yang kurang berkemampuan dengan harga kos. So, dekat orang luar tu dia jual berapa? RM10 juga. So, dia pada harga kos. Dan yang ketiga, jualan pada harga di bawah kos. Contohnya, apa contoh jualan yang di bawah kos? Ada tak korang pernah? Okey. So, maksudnya akan ada apa? Suntikan apa daripada kerajaan? Subsidi. Okey, kalau minyak hari tu, siapa pernah dengar pasal Budi 95? Okey, untuk pengetahuan awam, Budi ni adalah satu usaha daripada pihak kerajaan untuk memberi subsidi kepada subsidi minyak kereta ni, minyak motor semua ni kepada orang yang tidak berkemampuan saja. Jadi siapa yang layak boleh bagi IC kepada dekat kaunter untuk mendapatkan subsidi. So, daripada sini kerajaan dapat bantu orang yang betul-betul tidak berkemampuan. Jadi orang yang tidak berkemampuan dia perlu bayar pada harga yang
yang berkemampuan. Dia bayar pada harga apa? Harga asal. Orang yang tak mampu ni dia bayar pada harga bawah kos sebab ada suntikan subsidi daripada kerajaan. Okey. Ni adalah salah satu contoh lah untuk korang tahu, untuk pengetahuan awam korang tahu. Okey. So sekarang kita teruskan kepada bentuk pemilikan perniagaan. Kita ada berapa? 4. 4 ke 5? 4. Kita ada 4 tapi syarikat berhad pecah kepada 2. Apa yang pertama? Sendirian dengan awam berhad. Okey. So sekarang ni cikgu akan terangkan dekat korang perbezaan bentuk pemilikan perniagaan tapi hanya untuk milikan tunggal saja. Lepas ni cikgu akan bahagikan korang dalam beberapa kumpulan, 4 kumpulan lah. Hari ni berapa orang je yang datang? 2, 4, 6, 8, 10, 11. So 4 kumpulan, satu kumpulan 3 orang lah. Boleh? 3. Satu kumpulan tu 2, 3 kumpulan, 3 kumpulan, lepas tu 2. Boleh? Betul ke? 3, 2. Boleh ke macam tu? Boleh? Okey. So cikgu sekarang akan terangkan dekat korang adalah secara ringkas untuk milikan tunggal. Okey, pemilik untuk milikan tunggal adalah seorang individu saja. And then yang menguruskan siapa? Urus sendiri. And then modal dia modal siapa? Modal sendiri juga. And then liability dia apa? Okey, liability ni apa? Cikgu pernah terangkan? Menanggung hutang. So liability dia adalah tidak terhad. Maksudnya apa dekat sini kalau tidak terhad? Hutang perniagaan tidak melibatkan harta peribadi. Okey, and then keuntungan dia, siapa yang memiliki dia? Siapa yang dapat untung? Pemilik tu sendiri. Okey. And then kelebihan dia adalah mudah ditubuhkan dan kelemahan dia adalah modal dia terhad sebab diri sendiri je yang keluarkan dan dia punya perniagaan adalah risiko tinggi untuk bankrupt dan muflis. Okey, ini adalah penerangan secara ringkas untuk milikan tunggal. So sekarang ni cikgu nak korang pecahkan 3, lepas tu 2, 3. Boleh? Okey. Korang duduk dalam kumpulan sekarang. Cikgu nak bagikan perkongsian koperasi, syarikat, sendirian berhad dengan awam berhad. Yang ni awam berhad. So nanti korang kena cari setiap aspek untuk siapa pemilik dia. Okey, dengar dulu sebelum korang pecah kumpulan. Korang cari aspek dia pemilik. Dari segi modal. Liability dia apa? Pengurusan, siapa yang menguruskan syarikat tu? Keuntungan, siapa yang dapat keuntungan? Hasil keuntungan syarikat. And then kelebihan syarikat tu apa? Dan kelemahan milikan perniagaan tu apa? Boleh? So nanti setiap kumpulan wakil akan datang ke depan untuk isi dalam kotak ni. Boleh? Boleh. Okey. So sekarang korang gerak dalam kumpulan. Cikgu bagi masa 10 minit boleh? Okey. Sekejap. Ni dah kumpulan ke? Masya dengan? Korang berdua. Aiman nak masuk grup doang. Boleh ya? Aiman duduk sini ya. Cepat Aiman gerak sini. Okey, cepat Aiman. Cikgu nak bagi tugasan dah. Korang grup first boleh? Grup first perkongsian. Grup 2 koperasi, korang grup 2. Masya, Fa, Aiman grup ketiga, syarikat sendirian berhad. And then yang last sekali Naurah dengan Alisha syarikat awam berhad. So nanti korang bila korang dah siap, nanti wakil akan datang ke depan dan isi ni lah. So nanti kita sama-sama bincang boleh? So cikgu bagi masa 10 minit dari sekarang lah. So sekarang pukul 9.22. So 9.32 cikgu nak wakil untuk ke depan. Boleh? Main gerak main. Cepat main.
Jumpa tak? Senang je Ni cikgu dah pernah bagi dah. Dua tak lebih. Betul? Confident. Kalau salah tak apa. Lah kita kan belajar. Kalau salah nanti cikgu betul kan? Nampak ke dari sini? Tak sangat aneh lah. Okey, korang kena cari siapa yang memiliki perniagaan tu. Kalau koperasi, biasanya 2 hingga berapa orang? Koperasi berapa orang? Aku nak tulis liability dia lah. 2 hingga 20 kan? Atau lebih. Liability dia korang cari lah. Mana boleh cikgu beritahu. Cari. Saya tidak terhad sebab dia perkongsian kat sini. Kan ada satu. Terhad tu koperasi dengan terhad ada satu. Apa yang terhad? Apa satu milikan perniagaan yang terhad? Dia boleh perkongsi berhad je. Korang apa? Perkongsian. Oh, perkongsian. Ya. Korang apa? Saya ingat awam. Betul tu. Korang tulis juga macam tu, so nanti bila dekat depan korang terus tahu nak masukkan apa. Cari. Ini kelebihan. Dia kalau syarikat berhad kalau syarikat berhad dia ada apa? Pemegang? Pemegang saham. So modal daripada semua pemegang saham. So korang tulis modal pemegang saham. Ya. Yang mana? Okey, yang ni nanti kita akan terangkan ni. Tapi kejap korang yang belakang. Kan dia ikut perkongsian, jenis perkongsian. So yang ni nanti korang terangkan buat 2 hingga 20 tu slash. 2 hingga 50 slash. 2 hingga tiada terhad tu korang kena terang lah. 2 hingga 20 tu untuk perkongsian biasa. Faham tak? Korang banyak juga sebenarnya. Modal dia kira modal ramai lah. Betul? Ahli lah daripada perkongsian lah. Ahli rakan kongsi. Dia kena share. Korang siapa? Pemegang? Pemegang saham. Dia ikut apa? Siapa yang menambahkan saham ni? Tulis sekumpulan individu ke? Yang 50 orang. 50 orang. Dia sekurang. Yang ni kan, yang tu individu kan untuk milikan tunggal. Milikan tunggal seorang individu je lah. Ni sekumpulan individu ni dia tak khusus tak spesifik. So korang kena letak yang spesifik. So, dia 2 kan? 2 hingga 5. Sekurang-kurangnya ada 2. Sekurang-kurangnya. Okey, 50. So korang tulis sekurang-kurangnya 50. Betul? So nanti korang terangkan. Korang apa ni? Perkongsian? Semua rakan kongsi dah. Korang dia ada lantikan siapa? Kalau rakan kongsi macam ni. Kat situ cikgu tulis apa kelemahan dia? Modal terhad dengan risiko tinggi. Korang kat sini kekurangan dia modal terhad. Liability tidak terhad.
Korang ambil yang mudah-mudah je. Korang kat sini kan kelebihan dia modal lebih besar. Lepas tu mudah ditubuhkan. So sama macam cikgu, mudah ditubuhkan. Lepas tu korang ambil lah mudah ditubuhkan dengan berkongsi kepakaran. Lepas tu yang kekurangan dia korang buat ni, mudah terhad, liability tidak terhad. Except peribadi rakan kongsi boleh digunakan. Kalau ni keuntungan tu dia bagi ikut persen kan, atau dia bagikan mengikut orang yang kongsi tu. Apa ni liability? Tu bukan keuntungan. Keuntungan dia mengikut rakan kongsi, betul. Dia bahagikan sama Sama ada. ikut rakan kongsi. Tapi dia ikut modal jugalah. Kalau modal contoh. Korang bagi contoh macam ni. Contoh rakan kongsi ada 2 orang. Rakan kongsi A dia sumbangkan modal 70%. Dan rakan kongsi B dia sumbangkan modal 30%. Dia sama juga untung dia, akan pembagian dia sama juga 70% dengan 30%. Macam tu. Faham? Boleh kan? Dengan keuntungan tu untuk ahli koperasi tak? Untuk anggota, untuk ahli ke anggota. Anggota dengan ahli sama je. Korang buat ahli lah, ahli koperasi. Tapi mengikut dividen lah. Ahli koperasi ada dividen, betul? So jadi, dia ada dividen. Ni, kadar pulangan. So keuntungan dia mengikut kadar pulangan dividen. So kalau koperasi, korang koperasi ada siapa dalam koperasi? Ahli lembaga? Ahli lembaga kan? So ahli lembaga ni yang menguruskan, betul? Yang ahli koperasi ni sebagai apa? Boleh, bawa je. Dia bagi modal juga. Tapi sikit je, betul. So ahli lembaga ni yang bagi modal yang lebih besar, betul. So kadar pulangan dia mengikut dia okey macam ni. Kalau ahli koperasi dia kena bayar dividen. Dia kena bayar yuran. Yuran dia ikut ahli lembaga biasanya yuran dia lebih besar berbanding ahli koperasi yang biasa. Kalau contoh korang bagi contoh sekolah. Setiap pelajar masa bayar yuran, diorang kena bayar yuran ahli koperasi. Jadi yuran ahli koperasi korang berapa ringgit je. Contoh RM10 setahun. So biasanya dividen korang terima nilai dia sikit je lah. Macam tu je penerangan dia. Boleh. Tapi ahli lembaga koperasi, ahli lembaga koperasi dia yang menguruskan. Jadi dia menerima dividen yang lebih banyak. Macam tu je. Faham? Ain boleh? Korang tu dia pengurusan tu ahli lembaga koperasi. Keuntungan mengikut kadar dividen. Macam tu. Dah ke? Sekejap. Mana korang apa? Syarikat? Awam berhad. Okey. Kalau awam berhad, tadi dia ada apa dalam syarikat dia? Anak sorry. Okey. Ada siapa dalam syarikat? Siapa yang menguruskan? Kau nak dapat siapa yang menguruskan? Pemilik lembaga pengarah. Okey. So tadi soalan korang? Keuntungan. So yang menguruskan tadi biasanya dia ikut apa? Yang menguruskan ahli lembaga syarikat. Okey. So bila yang dapat tu mengikut apa? Lisha. Mengikut share. Share ataupun
So nak explain boleh? Macam mana kau nak explain? Kenalah. So kat sini keuntungan dia berkolaborasi dengan satu. Boleh tak? Korang boleh? Boleh terangkan? Sekarang kau apa? Main. Jom kau apa main? 9? 931. Okay, siapa yang dah boleh nak isi? Siapa yang dah dapat semua? Dah. Okay, cikgu nak wakil daripada perkongsian. First. Masuk je semua dulu. Korang masukkan dulu semua and then nanti baru korang akan explain. Bila semua dah lengkap, baru explain. Tulis. So sambil tu, cikgu ajar macam mana korang nak buat apa ni? Slide presentation. Okay, dah duduk. Sekejap je, 1.5 minit je. Itu pun lama. 3 minit lah, 1.3 minit je untuk isi. Apa tu? Tak apa, nanti cikgu besar. Sekarang 9 juga. Dah. Semua. Apa yang kau dapat tadi? Sumbangan? Rakai? Terhad ke tak terhad? Okay, grup kedua. Meh, datang depan terus. Wakil je, tolong isi ni. Kita isi jadual perbezaan ni. Apa tu? Tidak terhad ke tu? Semua tidak terhad. Dia beli. Mak kau. Tolong ambil.
Jatuh. Eh. Dah. Okey, geruk-geruk seterusnya. Apa tu? Padang geruk. Siapa datang ini? Wani, lagi? Sofia? Julia? Syira. Siapa lagi? Ada lagi kan? Korang les, cepat. Sekarang dah pukul 9. 9.40. 39. Okay, sampai 9.45 je korang isi sekejap lagi. Pantas main, pantas. Halia, turun yang dekat bawah sekejap. Tahu tak meja cikgu? Dekat tepi tu ada laci tau. Korang cari, awak tolong ambil yang 4 Pro punya. Surat untuk dia sendiri tu. Ada envelope 4 Pro. Cuba tengok ada tak? Dalam laci atas.
Susah ke buat satu? Dia tak susah, dia banyak je kan. Banyak nak kena ingat kan. Okey, timing. Okey dah. Dah. Okey. So sekarang korang dah isikan jadual perbezaan bentuk pemilikan semua perniagaan. So kita ada berapa tadi? 5, betul? Okey. So tadi cikgu dah terangkan dekat korang untuk milikan tunggal, betul? So untuk milikan tunggal tadi, untuk liability, tadi cikgu terangkan dia adalah liability tidak terhad. Okey, cikgu ada sedikit perbetulan. Tadi cikgu cakap milikan tunggal perniagaan liability untuk milikan tunggal, pemilik dia tidak perlu menanggung hutang, betul? Sorry, cikgu ada kesilapan sikit dekat situ. Okey, untuk membezakan tidak terhad dengan terhad, maksudnya contoh, cikgu buat satu perniagaan milikan tunggal. Cikgu laburkan 20,000 dalam cikgu punya perniagaan. So, cikgu punya hutang ataupun kos daripada penubuhan ataupun syarikat itu sendiri kan. Nanti bila ada hutang, cikgu perlu tanggung tak hutang-hutang syarikat dengan cikgu punya harta peribadi. Perlu, betul. Sebab dia adalah tidak terhad. Dia tidak, kalau dia terhad, dia akan terhadkan kepada modal yang cikgu keluarkan saja ataupun modal yang cikgu laburkan saja, faham tak? So kalau tidak terhad, korang ingat dia akan ambil sekali harta peribadi seseorang pemilik tu, faham tak? So itu adalah tidak terhad. So sekarang cikgu nak minta wakil untuk perkongsian, untuk terangkan daripada beberapa aspek tu. Okey, nak tiga-tiga keluar ke seorang je? Tiga-tiga, okey. So kita tengok sama ada betul tak apa yang diorang tulis. Nampak tak tulisan kat sini? Nampak? Nak cikgu besarkan ke? Sekejap Okay. Siapa yang nak tolong jelaskan? Perkongsian berhad. Okay. Lepas tu kalau yang 2 hingga yang tak ada terhad tu untuk liability tidak terhad. Liability? Liability terhad. Right. Okay. So perkongsian kat sini ada 3 jenis ya. So untuk yang pertama perkongsian biasa, ahli dia 2 hingga 20 orang. Korang kena ingat yang biasa 2 hingga 20. Yang kedua tu tadi apa? Perkongsian apa? Perkongsian berhad. Yang ketiga 2 hingga tiada had tu liability, perkongsian liability terhad. Okey, teruskan dia. Lepas tu kalau modal dia dari sumbangan rata kongsi. Okey. Sebabkan dia ramai jadi orang kumpul-kumpulkan modal untuk jadi. Okey, untuk liability pula. Lepas tu kalau liability dia ada disebabkan itu jadi dia ada 3 sebab
Okey. Okey. Tadi rakan kongsi berhaid. Liability dia apa? Terhaid. Okey. Liability, perkongsian lelap. Tidak terhaid. Tidak terhaid. Perkongsian biasa. Tidak terhaid. Aktif. Tidak terhaid. Last sekali nominal. Tidak terhaid juga, betul. Okey, so korang kena ingat. Perkongsian akan ada beberapa jenis rakan kongsi dia. Rakan kongsi berhaid adalah terhaid kepada jumlah modal yang dia laburkan sahaja. Untuk rakan kongsi yang lain, semuanya tidak terhaid. Maksudnya rakan kongsi yang lain tu dia ada hak yang sama dalam menguruskan syarikat tu. So bila dia ada hak yang sama, dia ada hak yang mengurus yang sama, diorang perlu menanggung liability bersama. So dia tidak terhaid. So maksudnya harta peribadi diorang mungkin akan diambil untuk membayar hutang syarikat. Okey, teruskan. Pengurusan. Pengurusan dia pula urus sendiri. Maksudnya semua rakan kongsi tu. Okey. Okey, untuk pengurusan ni pula, kalau korang tengok buku teks, dia ada 3 juga. Dia ada pengurusan untuk perkongsian berhaid, perkongsian biasa dengan lagi satu tadi apa? Perkongsian liability terhaid. Okey, untuk perkongsian biasa tadi cikgu cakap ada pengurusan hak yang sama. Jadi kesemua rakan kongsi melabur jumlah yang sama, dia ada hak untuk mengetahui modal dia pergi ke mana, faham tak? So bila dia menguruskan tu adalah secara bersama dan automatik keuntungan dia pun dibahagikan sama rata. Tapi untuk yang berhaid tadi, dia ada ahli apa? Ahli lembaga yang menguruskan syarikat rakan kongsi. So dia ada perbezaan pelaburan modal, ada perbezaan daripada penanggungan liability dan ada perbezaan pengurusan dan keuntungan. Faham tak? Boleh? Faham? Okey, kelebihan dia apa? Mudah ditubuh. Mudah ditubuh. Lagi kelemahan? Kelemahan dia modal terhaid pasal dia risiko tinggi. Jika? Risiko tinggi jika rakan kongsi muflis. Okey, contoh ada syarikat dia ada 2 rakan kongsi. Salah satu muflis. Jadi hanya tinggal seorang. Jadi seorang perlu menguruskan sendiri. Faham tak? So dia ada risiko tinggi lah. So bila risiko tinggi yang ni dah muflis, kalau muflis maksudnya dia punya harta peribadi tu dah diambil untuk membayar hutang. So yang ni dah muflis, tinggal yang ni. So harta dia dah kena ambil, lepas tu dia kena urus seorang. So risiko untuk perniagaan tu akan jatuh, akan bankrupt. Faham tak? Faham tak cikgu punya explanation? Faham. Okey, terima kasih untuk group first. Group second. Okay, bagi salam dulu. Kuat sikit ni, tak dengar. Okay. Koperasi ini diperlukan secara sukarela oleh satu unit Iaitu? sekurang-kurangnya 50 orang. Okay. So untuk koperasi sekurang-kurangnya berapa orang hari? 50. Okay. Disumbangkan oleh ahli koperasi. Okay, next. Lepas tu liability diterhad. Maksudnya ahli koperasi tu akan rugi setakat modal yang dilabur je lah. Okay, betul. Okay, seterusnya. Lepas tu pengurusan dia Okay, macam mana nak lantik ahli lembaga? Akan ada apa?
Korang pernah pergi mesyuarat koperasi ke? Pernah kan? So adalah dijalankan melalui mesyuarat untuk memilih ahli lembaga. Okey, seterusnya. Keuntungan. Dengan dia mengikut kadar dividen. Maksudnya kalau kadar dividen dia rendah, ahli koperasi tu akan dapat sikit je lah dia punya. Maksudnya modal dia rendah, dia dapat dividen pun rendah. Okey, kalau dia keluarkan modal yang besar, dia dapat dividen yang lebih besar, lebih banyak. Okey. Kelebihan dia apa? Dia ada beban cukai. Maksudnya ahli koperasi dia tak perlu bayar cukai. Okey, next. Kelemahan dia pindah milik share. Maksudnya boleh pindah suka hati ke? Tak boleh. So, selagi ahli lembaga atau contoh, untuk tahun ni, hari tu siapa ada pergi mesyuarat koperasi? Ada kan? Baru lagi kan? Betul. So, biasanya setiap tahun sekolah dia akan adakan mesyuarat untuk lantikan ahli lembaga ni. And then dalam mesyuarat tu ada apa lagi? Korang pernah pergi? Ada apa lagi dalam mesyuarat tu? Dia akan bincangkan pasal apa? Ni, apa? Kadar dividen. Okey, biasanya ahli lembaga dia akan lebih dividen dia lebih tinggi. Dan untuk ahli koperasi dia lebih rendah. Sebab apa? Ahli koperasi tidak menguruskan koperasi tu lah. Faham tak? Okey, and then dia tiada beban cukai dan dah sekali pindah milik share. Contoh, ahli koperasi dia punya share 5%. So dia nak pindahkan kepada ahli lembaga, boleh ke? Kalau untuk pemindahan, dia kena adakan apa? Adakan mesyuarat balik. Faham tak? So dia tak boleh suka-suka hati macam suka sama suka untuk pindah share. Faham? Boleh? Faham? Okay, next. Terima kasih. Kumpulan 2. Kumpulan 3. Next. Main, keluar main. Wah. Bila ada yang ahli syarikat sendiri yang berhad ni, sekurang-kurangnya 2 orang hingga 50 orang. Lepas tu, dia punya modal dia daripada semua pemegang saham. Lepas tu, liability dia terhad. Okay, apa maksud terhad? Setakat yang boleh didapatkan saja. Okay, setakat modal yang dikeluarkan saja. Okay, next. Urusan dia ni pemegang saham yang uruskan dia. Lepas tu, keuntungan dia ni so kalau dia urus pemegang saham yang keuntungan pun dia berkongsi antara pemegang saham. Okay. Next. Kelebihan? Amen. Kelebihan dia, modal dia besar. Okay. Sebab dia banyak dikumpulkan melalui share. Okay. Okay. Beban cukai tinggi. Okay. Dekat sini, betul tak pengurusan dia adalah pemegang saham? So kalau 50 orang pemegang saham, semua orang ke yang menguruskan? Orang berhak. Betul. Okay, untuk syarikat berhad, dia ada lantikan. Lantikan apa juga? Jadi mungkin dalam buku teks ada. Lantikan apa? Ahli lembaga syarikat. So yang menguruskan adalah ahli lembaga syarikat. Okay, itu saja pembetulan yang untuk syarikat sendirian berhad. Okay, terima kasih. Untuk last sekali, syarikat awam berhad. Syarikat berhad ni pemilik dia 2, 3 jadi had maksimum. Okay. Lepas tu modal dia dari pemegang saham, dia menanggung liability terhad. Kalau mungkin hanya rugi setakat modal yang dalam pekerjaan.
Modal yang dilaburkan sahaja. Okey. 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 Okey, apa maksud pemegang share dengan saham tu? Apa pemegang share? Apa maksud share dengan saham? Share ni apa? Kan? Share ni hasil yang korang dapat daripada keuntungan perniagaan. Jadi pemegang share tu betul ke? Dia adalah, keuntungan dia adalah pemegang saham. Pemegang saham yang menerima share. Salah. Faham? So korang kena bezakan apa maksud share, apa maksud saham. Boleh? Saham ni apa tadi? Yang menyumbangkan modal. Share apa? Yang menerima keuntungan. Boleh bezakan ke? Boleh. Okey, terima kasih. So yang ni adalah jadual perbezaan untuk setiap milikan perniagaan. Kita ada berapa? 5. So daripada sini korang boleh ingat tak? Boleh hafal tak masuk dalam exam nanti? Boleh kan? Senang tak? Senang je sebenarnya kan? Cuma kalau korang tengok dalam buku teks tu, dia terlampau banyak untuk korang baca. Betul? Okey, sebelum ni cikgu dah minta korang buat nota ringkas untuk bab 1 sampai bab 4, betul? So macam ni cara korang nak ringkaskan nota korang untuk memudahkan korang untuk hafal, nak ingat. Okey. So, sekarang kita dah selesai untuk perbezaan milikan perniagaan daripada 1.2. So, hari ni kita akan cover sampai 1.2 saja. So, untuk aktiviti penilaian hari ni, cikgu akan adakan aktiviti menjawab soalan dekat Kahoot. Pernah dengar tak Kahoot? Okay. So, hari ni kita nak jawab kuis. Alamak, handphone cikgu kat sana pula. Sekejap Okay, boleh nampak ke? Okay, so sekarang cikgu nak korang keluarkan ke test. Okay, so nanti akan ada jawapan merah, biru, hijau dengan kuning tak silap. So nanti setiap soalan tu korang ikut warna apa yang jawapan tu, faham tak? So cikgu ada buat 10 soalan. So daripada 10 soalan ni, korang tulislah 1 hingga 10. Untuk 1 contoh jawapan dia kuning, korang rasa kuning. So korang tulis kuning. So nanti kita sama-sama
semak. Boleh ke? Okay, so kita akan start lah. Ready ke? Okay. Sekejap. Sekejap. Sekejap Kita okay, ni nombor 1 sekejap Nombor 1 cikgu bagi. Okay. Nombor 1 tadi antara yang berikut yang manakah bukan antara komponen utama konsep asas perniagaan? Yang mana jawapan dia? Kuning. Apa dia? Sumber manusia. Okey, yang pertama tadi memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Betul ke? Betul. Yang kedua tadi ada cikgu sebut pertukaran nilai tak? Okey, dan yang ketiga adalah keuntungan. Okey, so 3 konsep asas ni. Cuma pengurusan sumber manusia ni tidak terlibat. Okey, so kita teruskan kepada soalan kedua. Soalan yang pertama korang tulis semua kuning. Okey, soalan 1 semua betul lah. Okey, soalan yang kedua. Ready ya? Sebab dia 10 second je. Boleh? 1, 2, 3. Sekejap sabar sekejap. Okey. Okey, apa jawapan dia? Biru. Okey. Loh. Okey, jawapan dia adalah menawarkan barang atau perkhidmatan dengan objektif utama memperoleh keuntungan. Okey, next. Soalan ketiga. Perniagaan dengan objektif bermotifkan untung bermaksud. Ni soalan yang sama ke? Okey, sorry. Sekejap. Okey. Sekejap. Line tak ada lah. Bukan. Perniagaan yang bukan bermotif untung biasanya. Apa jawapan dia? Hijau. Menawarkan barang dan perkhidmatan terutamanya memenuhi keperluan awam. Betul ke? Okey, betul. Jawapan dia adalah hijau. Okey, next. Soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Mengapakah perniagaan perlu menawarkan barang dan atau perkhidmatan kepada pengguna? Merah. Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna melalui pertukaran nilai. Betul ke? Okey, betul. Okey. Korang tulis dulu jawapan korang baru check tau. Okey, next. Soalan ke-6. Antara berikut, yang manakah contoh pemilikan tunggal? Okey, tulis dulu jawapan korang. Dah? Okey, kita semak. Betul, kedai runcit milik individu. Okey, kalau untuk koperasi sekolah, pemilikan apa? Perniagaan koperasi. Pertubuhan bukan kerajaan ni apa? OBBU. Dia bukan adalah dia yang pertama tadi. Tujuan perniagaan tadi, betul? Syarikat sendirian berhad? Syarikat berhad. Okey. Soalan yang ketujuh. Apakah kelebihan utama perniagaan milikan tunggal? Okey, dah? Apa? Warna apa? Okey, tulis jawapan korang cepat. Ada merah, ada biru, ada kuning. Apa? Kuning. Dah, tulis dah. Aiman, jawapan apa Aiman? Jawapan kuning. Okey. Kelebihan dia adalah pemilik mempunyai kawalan penuh terhadap perniagaan. Kalau keuntungan yang biru ni, keuntungan dikongsi bersama rakan kongsi. Ni apa? Perkongsian. Pemilik tidak perlu membayar cukai pendapatan. Apa tadi? Koperasi, betul. Modal besar dapat dikumpulkan daripada orang ramai. Syarikat awam berhad. Okey, next. Soalan ke-8.
Antara berikut, yang manakah bukan ciri perkongsian? Okey, cepat. Mana apa? 20 second je ni. Alamak. Okey. Siapa jawab kuning dengan hijau, dia adalah betul. Okey. So, next. Dah ke? Soalan ke-9. Syarikat sendirian berhad boleh dikenal pasti melalui apa? Ha? Kuning. Tulis lah. Kuning. Betul ke kuning? Ya dah, betul tu. Okey, jawapan dia adalah kuning. Tanda singkatan sendirian berhaid. Senang tak nak kenal pasti? Senang tak nak bezakan dengan awam berhaid? Okey, kalau awam berhaid dia apa? BHD saja. Dia berhaid sahaja. Dia tak ada sendirian berhaid. Okey. Soalan yang terakhir. Koperasi ditubuhkan bertujuan untuk okey, cepat warna apa? Cepat. Cepat. 13 second. Merah. Okey, tulis. Betul ke? Okey, memberi perkhidmatan kepada anggota bagi faedah bersama. Okey. So setakat ni 10 soalan yang cikgu bagi. Cuba cek balik berapa betul, berapa salah. Ya ke? 9 ke? Oh iyalah sebab satu tadi kan cikgu bagi bonus. Okey, itu sahaja untuk yang ni. Kalau korang ada bawa handphone lagi seronok lah. Korang boleh masukkan dia punya kod quiz and then korang terus pilih daripada handphone. So lagi best. Korang lagi nak bersaing untuk dapatkan. Okey. So yang ni adalah untuk soalan quiz dekat Kahoot secara online. So cikgu nak bagi korang kerja untuk korang buat sebelum korang exam, boleh? Sebab hari tu korang bahagian apa yang korang rasa korang lemah? Bahagian B dengan bahagian C, betul? Bahagian B hari tu berapa ramai yang tinggalkan kosong? Ada yang tinggalkan kosong ke? Okey, untuk exam yang terakhir ni, exam akhir tahun, cikgu nak minta sangat kat korang jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan apa? Jawab je. Apa yang korang terlintas dekat korang punya otak time tu, korang tulis je apa-apa. Mungkin apa yang korang tulis tu ada dapat markah. Jadi boleh bantu korang untuk apa? Untuk lulus, betul. So target apa untuk akhir tahun ni? Hari tu UP2 cikgu target 50 ke atas, betul? Untuk akhir tahun korang nak target berapa? 60 ke atas. 60 ke atas. Okey, nanti cikgu tanya cikgu Syukri korang punya markah. Okey, ingat tak kelas pertama cikgu hari tu? Korang punya surat untuk diri sendiri. Ingat tak? Siapa yang tak datang hari tu? Ada yang tak datang tak? Okey, so cikgu nak korang baca balik dan korang tulis balik apa yang korang dapat sepanjang 3 bulan bersama cikgu. Dan apa yang korang nak cakap dekat cikgu untuk 3 bulan. Sebab ni adalah kelas apa? Kelas terakhir dah bersama korang. Boleh? So, cikgu bagi, cikgu panggil seorang-seorang ni. Yang ni siapa ni? Julia. Ada tak Julia? Julia tak ada. Okey. Marsha. So, yang hijau tu yang baru tau. Alisha. Mana nama ni? Anis.
Amy. Aina tak ada. Syira pun tak ada. Wani pun tak ada. Yang diorang tak datang ni kenapa? Tahu tak? Jasmine. Sofia tak ada. Aiman. Damia. Ada yang tak datang ke hari tu? Alia. Siapa yang tak dapat? Oh, tak datang ke Nora? Fa. Siapa dapat? Ain dengan? Ain, Damia, Nora. Korang datang tak itu? Itu bukan yang kan tak datang eh. So hari ni cikgu nak korang tulis apa yang korang dah belajar selama 3 bulan ni. Apa yang korang dapat untuk diri sendiri dan apa yang korang nak cakap untuk cikgu lah. Awak tak datang tu. Ibu. Jujur. Alamak, betul tak ada. Alah, tulis je lah. Nanti cikgu baca juga. Cak dah. Pendeknya. Oh, rumah sen tadi. Oh, tu. Sekejap last sekali, sekejap lagi. Okay. Dah ke? Empat. Buat belakang. Dah. Okey. So, kita tadi belajar, kita nak rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Hari ni kita belajar apa tadi? Tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan tadi ada apa? Menawarkan barang dan perkhidmatan. Akan ada pertukaran nilai. Untuk memenuhi apa? Keperluan dan kehendak pengguna. Okey, itu daripada tujuan perniagaan. Okey, bentuk milikan perniagaan. Yang pertama, milikan tunggal. Milikan tunggal siapa yang menguruskan? Pemilik perniagaan sendiri. Modal dia siapa? Sendiri. So mengurus sendiri, untung pun untuk diri sendiri. Okey. And then yang seterusnya, apa yang kedua? Koperasi. Yang pertama tadi milikan
Unggat. Yang kedua, koperasi. Koperasi tadi ada berapa ahli? Sekurang-kurangnya 50 orang. Okey, siapa yang mengurus? Ahli lembaga. Okey, keuntungan siapa? Melalui kadar dividen. Okey, yang ketiga. Apa lagi? Perkongsian. Perkongsian tadi ada berapa ahli untuk jenis? Ada 3 kan? Yang pertama 2 hingga 20? 20 orang biasa. 2 hingga 50? Terhaid. 2 hingga tiada terhaid? Diabetes? Terhaid. Okey. Perniagaan yang seterusnya. Apa? Syarikat. Syarikat berhad terbahagi kepada berapa? Ada? Awam dengan sendirian. Okey, kalau awam berhad? Dua, sekurang-kurangnya 2. Tiada terhaid. Okey, siapa yang menguruskan? Ahli lembaga pengarah. So sama je lah awam dengan sendirian. Ahli lembaga pengarah. Siapa yang menguruskan tadi? Ahli lembaga pengarah. Untung dia? Pemegang saham dapat apa? Pulangan? Share. Okey, apa beza saham dengan share? Saham ni apa? Keluarkan modal. Share hasil daripada keuntungan perniagaan. Okey. So setakat ni 5 bentuk perniagaan boleh ke? Boleh. Okey, so sekarang cikgu nak tanya, kalau korang diberi peluang untuk menubuhkan perniagaan sendiri, perniagaan apa yang korang nak tubuh ataupun yang korang nak join? Apa? Koperasi. Sebab apa? Tak perlu bayar cukai. And then liability dia? Koperasi. Koperasi tadi kalau koperasi apa? Terhaid. Maksudnya hanya kepada modal yang dilaburkan. Okey, apa lagi kelebihan koperasi? Apa? Cuba buka. Apa kelebihan tadi yang kita dah belajar tadi? Last, satu je lagi. Dia tak menguruskan secara Anis, siapa Anis? Anis cakap apa tadi? Okay. So, untuk hari ni semua okey ke? Okey, yang surat cikgu suruh tulis tu dah siap ke? Okey, Mia bagi cikgu. Yang lama korang simpan, yang baru bagi cikgu. Tulis nama. Ni dah. Jam kau apa main? Jam kau apa main? Okay. Okay, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. So, boleh bangun dah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay.
Cikgu, ada apa-apa ke?